masuk dalam longkang V. Okey, macam ni. Angkat sikit, aku tolak lagi. Okey. Okey, dia akan duduk macam ni kalau korang boleh nampak. Okey. Sambung ke lubang yang kedua, sama juga, hati-hati jangan angkat habis. Satu lagi longkang V ni kita nak masuk spring V ni bercantum dengan lubang yang tu Yang tu. Okey, kita masukkan spring dia macam ni, angkat sikit je. Jangan angkat habis, nanti spring tu cabut. Okey, masukkan dia dalam lubang V. Okey, nampak? Okey, dah masuk macam ni kedua. Okey. Kita masukkan yang ketiga, sama juga, hati-hati. Dia bila dah kedua ni dah ketat sikit, so tarik tu slow sikit je. Slow sikit. Okey, agak-agak dah dapat masuk, nampak tu? Lubang tu baru masukkan. Okey, spring ketiga ni Okey, spring ketiga masukkan dalam slot dia. Tolak slow masuk ke dalam. Okey, lepas dah masuk ke dalam, baru tolakkan dia masuk. Maka jadilah begini. Boleh tengok spring dah masuk 1, 2, 3. Okey, dekat longkang yang V maka jadilah one way begini. Nampak? Jadi bila aku pusingkan bush ni, tengok aku pusingkan dia hanya boleh berpusing sini saja, tapi bila nak pusing sini dah tak boleh. Dia pusing ke arah sana boleh, pusing ke arah sini tak boleh. Itulah nama dia one way. Nampak? Ni sini boleh, sini dah ketat dah. Okey. So, semoga bermanfaat. Bye bye.